nama PMX terus trending dalam platform media sosial, media alternatif, masih menjadi target untuk dikecam, dikritik dan dihantam berkaitan isu GST itu General Services Tax. PMX juga masih menjadi target diserang oleh pihak pembangkang dalam politik demokrasi Malaysia dalam semua media alternatif. Apabila kerajaan PMX dikecam habis-habisan oleh rakyat kerana isu cukai GST dan isu cukai SST. Oh, nampaknya yang menonton siaran eksklusif ini tiba-tiba sangat ramai ya. Pakcik makcik Oto Arung, apa khabar anda semua? Politik Malaysia panas, makin panas. Belum selesai isu Yusof Rauder, kini PMX menerima tekanan baru berkaitan dengan isu tersalah konsep cukai GST dan SST. Maka saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik CGPA 3.97, saya mempunyai specialization untuk membahaskan tentang dasar-dasar cukai, khususnya terma GST dan SST dalam Malaysia. Saya juga adalah graduan sarjana muda dalam bidang sejarah. Mungkin ada yang ketinggalan bas dan ketinggalan kereta api. Sebagai political scientist, kita memang berfungsi untuk memberi pencerahan kepada rakyat Malaysia agar tidak kiralah anda ini penyokong kuat kerajaan atau penyokong kuat pembangkang, kita perlu bersetuju satu perkara, cukai GST dan cukai SST perlu dibahaskan daripada perspektif ilmu perundangan cukai negara. Kalau terma cukai GST dan SST, konsepnya dibentangkan ikut perasaan sendiri, ikut nafsu politik sendiri, inilah dia punya masalah besar. PMX dan pasukannya menjadi target untuk diserang oleh rakyat Malaysia, oleh pemimpin-pemimpin pembangkang, hanya kerana PMX selaku Menteri Keuangan tersalah membentangkan konsep cukai GST yang tepat, dan PMX juga tersalah dan tergelincir memperincikan apakah itu cukai SST. Jadi pakcik makcik Oto Arung, sebelum kita pergi jauh, tadi saya ada nampak cyber troopers kerajaan PMX, kerajaan Madani bersikap defensif tentang konsep cukai GST dan SST yang sudah tersilap di pihak PMX. Dan saya secara peribadi, kita sememangnya menghormati dan menyokong kerajaan PMX, kerajaan Madani. Akan tetapi, kita ingin nyatakan secara terbuka PMX tersilap buat kali pertama dalam membahaskan
konseptual cukai GST dan konseptual cukai SST yang agak mengejutkan. Saya ingin membahaskan perkara ini dari perspektif undang-undang kerana kita ada perincian tentang apakah itu cukai GST dan apakah itu cukai SST. Jadi apabila cyber troopers yang dibayar oleh kerajaan PMX, kerajaan Madani, mempertahankan cukai GST itu adalah General Services Tax, ini adalah masalah besar kepada reputasi kerajaan PMX. I am shocked as a political scientist yang mempunyai kepakaran dalam mengkaji pelaksanaan sistem cukai GST di dalam Malaysia maupun di luar negara, dan sebagai rakyat yang membayar cukai SST setiap hari di era kerajaan PMX, kita amat terkesima dengan penerangan balas oleh juru propaganda cyber troopers pasukan PMX dan kerajaan Madani dalam Malaysia. Ini kali pertama saya agak tidak bersetuju dengan cara pasukan media kerajaan PMX untuk menjawab kesalahan konsep cukai GST dan kesalahan konsep cukai SST yang telah terpacul daripada mulut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. This is not about political issue. This is economic issue yang agak-agak membahayakan kedudukan PMX di Putrajaya. Apabila pasukan media propaganda kerajaan PMX terus menegakkan benang yang basah dan mempertahankan perkara yang tidak benar, iaitu GST adalah General Services Tax, saya ingin bersikap transparan. 34 juta rakyat mentertawakan kerajaan PMX sehingga malam ini. Dan untuk mempertahankan perkara yang salah ini, it is backfired to our Minister of Finance, to our Prime Minister, to your government in Putrajaya. Saya tidak pernah melihat pasukan media kerajaan PMX, kerajaan Madani gagal dalam apa-apa isu untuk dijawab depan 34 juta rakyat. Jika tidak ada seorang untuk menegur kecuaian dan keterlanjuran salah konsep tentang cukai GST dan SST di pihak pasukan PMX, saya kira kami rakyat perlu mengajak PMX sekali lagi untuk sama-sama kita berbahas secara diplomatik, bermusyawarah dan berdiskusi atas konsep yang benar. Apabila PMX tidak mahu mengakui
beliau tergelincir dan terkucil dalam membentangkan konsep cukai GST dan SST. Ia memberi kesan langsung kepada imej dan nama baik PMX selaku Menteri Keuangan terbaik dunia yang pernah diiktiraf oleh institusi-institusi keuangan antarabangsa seperti World Bank dan IMF. So disebabkan nila setitik, rosak susu sebelanga, semua cyber troopers dan juru propaganda PMX dan Kerajaan Madani hilang kredibiliti bersama PMX bila diserang oleh pembangkang, dan rakyat pun yang dipertontonkan tentang video General Services Tax adalah GST, cukai barangan import adalah SST, rakyat pun mahu mempertahankan PMX. Tak boleh berkata apa-apa hari ini. Dan saya perlu memberi signal kepada pasukan Intelligence Secret Service PMX di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya. Kalau perkara ini dianggap kecil, tolong berhati-hati. Jika anda anggap tersalah konsep cukai GST dan SST ini adalah hal remeh-temeh dan masalah kecil, ada banyak dalam sejarah politik dunia seorang presiden di luar negara, seorang Perdana Menteri di sesebuah negara hancur dan pupus sekelip mata kerana hal remeh-temeh. Saya telah membaca respon defensif cyber troopers pasukan media kerajaan PMX, Kerajaan Madani di dalam platform TikTok, Facebook, Instagram maupun YouTube adalah sangat bahaya. Ini buat kali pertama saya memberi kenyataan terbuka bahawa kedudukan PMX dan kredibiliti Menteri Keuangan di Putrajaya menjadi bahan ketawa 34 juta rakyat dan seluruh dunia kerana kesilapan kecil ini meranapkan semua rekod baik dan prestasi cemerlang Kerajaan Madani di Putrajaya. Kalau anda semua perasan, hari ini PMX dan Kerajaan Madani dan media-media arus perdana mengumumkan kepada 34 juta rakyat ranking negara Malaysia sebagai negara yang berdaya saing, ekonominya meningkat pada tahap yang sangat-sangat membanggakan. Tetapi perkara ini tenggelam dan tidak diendahkan oleh berpuluh-puluh juta rakyat setelah pasukan PMX tidak ada memohon maaf kepada rakyat setelah terkucil dan tersalah konsep cukai GST dan SST. Malah damage yang cukup besar. Ditambah lagi luka dengan garam yang cukup banyak oleh pasukan media propaganda PMX. Dalam mengoperasikan sesebuah kerajaan, adalah tepat seorang Perdana Menteri dan Menteri Keuangan tidak akan mencapai kesempurnaan yang diharapkan oleh 34 juta rakyat. Akan tetapi dalam pembentangan syarahan GST dan SST oleh PMX yang juga merangkap Menteri Keuangan, semua rakyat dan seluruh dunia tergamam dan ternganga. Bagaimana mungkin GST
disamakan dengan General Services Tax, sedangkan GST dalam perundangan dunia ia merujuk kepada Goods and Services Tax. GST ini adalah satu dasar cukai yang cukup spesifik, yang mana barangan dan perkhidmatan dicukaikan oleh sesebuah kerajaan kepada rakyatnya. Sebab itu nama cukai itu cukup spesifik. Ia tidak general, ia tidak umum. Secara teknikal terminologi dari perspektif undang-undang. Sebab itu, kalau cukai GST itu dikonotasikan daripada perspektif politik, ia tidak boleh sewenang-wenangnya diubah konsep ini untuk ikut selera politik masing-masing. Kerana akhirnya, yang mendapat tempias buruk adalah PMX yang juga merangkap Menteri Keuangan terbaik di Putrajaya. Saya cukup bersimpati dan cukup kesian dengan kedudukan PMX yang terus diserang tanpa henti. Agak tersasar pendefinisian dan konsep cukai GST yang telah diperincikan oleh PMX beberapa hari lalu. Dan sepatutnya kesilapan kecil ini boleh ditutup dengan cara memohon maaf. PMX dan Kerajaan Madani tidak rugi apa-apa untuk mengakui kesilapan dan memohon maaf. Kami tidak pernah melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kesilapan ini. Dan impaknya sekarang PMX mati lemas diserang oleh semua pihak. Dan semua pencapaian baik dan rekod baik Kerajaan Madani tenggelam habis. Sebab pasukan PMX di Putrajaya menganggap ini masalah kecil, tidak perlu diperbesar-besarkan. Ada berpuluh-puluh juta rakyat yang cerdik pandai di luar sana, pakcik-makcik Oto Arong. Bukan saya seorang sahaja yang pakar tentang cukai GST dan SST. Ada ramai rakyat mentertawakan PMX dan Kerajaan Madani kerana tersalah konsep tentang cukai GST dan cukai SST. This is a double mistake yang memberi triple damage untuk reputasi PMX dan Kerajaan Madani dalam mengawal naratif dan persepsi pemikiran rakyat. Kes Yusof Rauder, Kerajaan PMX, Kerajaan Madani berjaya meminimumkan damage itu dengan menyatakan Yusof Rauder adalah penyokong Yahudi Israel. Fair and square. Walaupun PMX dan Kerajaan Madani diserang, menangkap dan membuat pendakwaan bermotifkan politik ke atas Yusof Rauder dalam kes senjata pistol dan dadah jenis ganja. Tetapi by right, kes itu masih 50-50. Walaupun Kerajaan Madani sudah kalah berkali-kali dalam beberapa kes
kes sivil dan kes jenayah melawan Yusof Rauda. Now ada masalah baru, masalah kecil yang menjadi domino effect, ia menjadi masalah sebesar alam. Hari pertama macam tidak nampak. Hari kedua, okey, macam sudah slow. Tiba-tiba hari ini, juru cyber troopers dan juru propaganda pasukan media PMX dan Kerajaan Madani tiba-tiba semua mengulangi kesilapan PMX. Okey, GST itu adalah General Services Tax. Saya terkejut melihat sahabat-sahabat saya di Malaya mengulang tayang satu skrip yang menghancurkan PMX dan Kerajaan Madani. I'm very concerned about all of you. Are you okay or not? Saya tidak pernah melihat cyber troopers parti PKR boleh mencapai the lowest point. Anda memulakan kesilapan ini di dalam pasukan PMX. Dan untuk menutup kelompongan ini adalah you must admit your mistake and send the public apology to the rakyat. You know kenapa rakyat ketawakan you? Because you insult the intelligence of your own rakyat yang tahu apakah itu konsep GST dan apakah itu konsep SST. Bila sudah kita cakap GST itu adalah General Services Tax, kami pun rakyat, penyokong kerajaan PMX, kami tidak boleh mempertahankan PMX. Ya, betul lah tu, Datuk Seri Anwar, GST itu General Services Tax. Kami juga akan ditertawakan oleh seluruh dunia, oleh pencatur-pencatur kuasa, oleh tangan-tangan gaib politik dalam Malaysia. Kami juga akan ditertawakan. Dah kenapa semua rakyat ikut biol? Kerana perkara ini memang saya sendiri tidak menyangka PMX yang bijak dan genius terkucil bersama cyber troopers-nya. Mereka secara beramai-ramai cakap depan rakyat yang cerdik pandai, ya, GST itu adalah General Services Tax. No. GST bukan General Services Tax. GST adalah Goods and Services Tax. Ini adalah dua terma yang berbeza, bagai langit dan bumi. Dan saya tidak faham kenapa PMX boleh lost control bersama pasukan media propagandanya. Oh my God. Dia macam terjun gaung beramai-ramai. Kita mahu selamatkan. Kita nak selamatkan. Anda tidak mahu diselamatkan. Kalau tadi satu terma yang macam terkucil, ini terma kedua lagi besar terkucil. SST. Saya agak bersimpati dengan kedudukan PMX yang mana video itu sudah viral dan ditonton berpuluh-puluh juta rakyat. Tidak kira rakyat di kampung atau di bandar. Semua orang garuk-garuk kepala tau. Sebab PMX tidak pernah mencapai level serendah ini. You idola tau kepada rakyat. You hari-hari menjadi rujukan kepada rakyat sebab anda adalah ketua kerajaan yang sangat hebat, yang sangat-sangat bijaksana dalam bertutur kata.
Tetapi saya perlu terus terang, perincian konsep cukai SST itu memang salah, wahai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ia tidak boleh dipertahankan dan ia perlu diperbetulkan. Kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, cukai SST adalah cukai barangan import. Datuk Seri, jangan hancurkan reputasi anda dan kehebatan anda dengan cara sebegini. It is very dangerous for you. Kerana tidak lama lagi PRU 16. SST bukan cukai barangan import, Datuk Seri. SST adalah Sales and Services Tax. Ia adalah cukai untuk jualan dan perkhidmatan kepada rakyat. Jadi bila kita lihat pembangkang menyerang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, it is a double mistake punya definition of GST and SST tax. So bila kita double check, is it true apa yang pembangkang float dan criticize our Prime Minister and our government? So kita rakyat membuat double check, cross check, triple check. And what happened dalam video itu yang sudah dipertontonkan kepada seluruh dunia? I feel sorry to you, my dear Prime Minister. Ia adalah satu kecuaian dan kesilapan yang mana anda sendiri seorang sahaja yang boleh tutup kelompongan ini. Admit your mistake and make your apology to the rakyat. Kita faham ego politik mana-mana ketua kerajaan di seluruh dunia adalah di tahap yang perlu dijaga. Mana-mana presiden sesebuah negara, mana-mana Perdana Menteri sesebuah kerajaan mengelak untuk memohon maaf dan mengelak untuk mengaku kesilapannya depan rakyat. Ini kita faham. Tetapi untuk PMX punya kes, apabila cukai GST tersalah konsep sebagai General Services Tax, malah SST pun tersalah perincian konsep secara fundamental sebagai cukai barangan import, yang menjadi mangsa keadaan sekarang yang saya lihat adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yes, ini masalah kecil seperti yang dikatakan oleh cyber troopers dan juru propaganda dalam pasukan PMX, dalam parti PKR. Tetapi masalah kecil inilah yang boleh menjadi bara kanser yang menjejaskan reputasi PMX. PMX dimaki hamun oleh penyokong-penyokong parti pembangkang sebagai Perdana Menteri yang kurang cerdik, sebagai Perdana Menteri yang jahil,
hanya kerana PMX tergelincir dan terkucil tentang definisi dan konsep General Services Tax adalah sama dengan GST. Dan anda dilabel, saya ingin terus terang kepada PMX, jika orang-orang anda tidak mahu menyampaikan masalah baru ini kepada anda di Jabatan Perdana Menteri, saya kira saya perlu bersikap transparan kepada anda. Anda dilabel sebagai PM terbodoh dalam sejarah Malaysia. Walaupun saya tidak bersetuju dengan label-label ini, tetapi secara jangka pendek dan jangka panjang, jika PMX lari daripada masalah tersalah konsep cukai GST dan SST, ia boleh menghancurkan kerajaan PMX di Putrajaya. Kita sebagai penyokong PMX boleh kata, ini masalah kecil, ia hanya diperbesar-besarkan oleh pembangkang. Yes. Dan saya terkejut kenapa PMX memberi bola tanggung yang cukup dahsyat sehingga dilabel dengan bermacam-macam label politik oleh pembangkang. How can be a great Prime Minister, a great Finance Minister like you can make a mistake yang tidak pernah dijangkakan oleh semua orang. Anda dilihat sebagai one of Perdana Menteri yang terhebat dalam sejarah moden dunia dan antara Menteri Keuangan yang cukup clean. Tidak ada skandal rasuah, tidak merompak, tetapi reputasi dan imej politik anda merosot pada tahap negatif 100%. Saya ingin terus terang. Kerana anda telah memberi bola tanggung yang cukup mengerikan untuk pembangkang menghancurkan reputasi kepimpinan politik PMX selaku Menteri Keuangan. Maka, kita perlu bersetuju satu perkara, Pak Cik Makcik Oto Arong. Ini adalah hal kecil dan hal remeh-temeh yang sangat-sangat membahayakan PMX di Putrajaya. This is first time saya memberi signal kepada kerajaan di Putrajaya. Ya, ini masalah kecil, tersalah konsep cukai GST dan SST yang amat sukar untuk dipertahankan. Untuk kita sokong, untuk kita backup. Selagi PMX tidak mengakui kesilapannya dan memohon maaf kepada 34 juta rakyat, perkara ini akan dijadikan senjata yang akhirnya menghancurkan kredibiliti kerajaan PMX secara jangka pendek dan jangka panjang. Oleh hal demikian, kita ingin mencadangkan sekali lagi, jika PMX dan pasukannya bertanya, okey, apakah penyelesaian untuk menutup dan menyelesaikan tersalah konsep GST dan SST? Memandangkan 34 juta rakyat semua adalah cerdik pandai, tidak takut bersuara untuk mengkritik dan menegur Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang terkucil, tersalah konsep cukai GST dan SST. Untuk selamatkan PMX,
kena buat permohonan maaf secara terbuka dan memperbetulkan semula apakah itu cukai GST dan SST. Dulu isu perkataan ketimbang dipromosikan oleh PMX di Parlimen, sehingga PMX juga diserang oleh pihak pembangkang. Tetapi itu adalah terma yang agak selamat. Tapi bila kita cakap pasal ekonomi dan dasar cukai negara, ini bukan terma biasa Pak Cik Makcik Otwaro. GST dan SST ini adalah terma yang cukup sinonim kepada sejarah pembangunan ekonomi 34 juta rakyat berpuluh-puluh tahun. Kita ada kenangan yang cukup mengerikan dengan cukai GST 6% dan kita juga ada kenangan sehingga hari ini bersama cukai SST yang diperluaskan pelaksanaannya oleh kerajaan PMX. Jadi, kedua-dua terma ini memandangkan rakyat hari-hari bayar cukai. So, dalam otak dan pemikiran rakyat adalah kenapa PMX yang menguatkuasakan segala cukai boleh tersalah bentang terma cukai GST dan SST kepada rakyat. Saya yang hebat bercakap ni pun sebagai graduan master dalam bidang sains politik, kami diajar oleh profesor-profesor tentang apakah itu cukai GST dan apakah itu cukai SST. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi, bila kami tengok video syarahan GST dan SST Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ia buat kami tidak tahu how to spin and defense you depan pembangkang, depan 34 juta rakyat. It's very difficult. Kerana it's very obvious PMX terkucil dan tergelincir, tersalah konseptual cukai GST dan cukai SST. Kita hanya mampu bersimpati dengan PMX yang diserang kerana kesilapan yang cukup kecil ini, tetapi akhirnya damage politik itu agak besar ya bila kita perhatikan dari segi persepsi dan sentimen ekonomi politik dalam kalangan berpuluh-puluh juta rakyat. Biasanya pasukan media dan cyber troopers PMX amat mudah untuk mempertahankan apa sahaja isu-isu panas di dalam Malaysia. Tetapi isu ini, cukai GST dan cukai SST yang tersalah terma dan tersalah konsep fundamental terkeluar daripada mulut PMX, ia seolah-olah PMX membunuh diri sendiri depan musuh-musuhnya. Dan jika PM Troopers PKR yang menyatakan, itu betul lah, GST General Services Tax. Ini adalah pembunuhan yang paling dahsyat. Seorang Perdana Menteri, seorang Menteri Keuangan tikam diri sendiri bersama orang-orangnya depan 34 juta rakyat. That is how the big picture right now. Terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita tidak pernah memaksa untuk Yang Amat Berhormat
meminimumkan damage politik ini, tetapi the best answer for this skandal, tersalah konsep cukai GST dan tersalah konsep SST, untuk menyelamatkan kredibiliti dan nama baik kerajaan PMX, just admit dan memohon maaf serta perincikan balik cukai GST itu apa dan cukai SST itu apa. Kepada pasukan media Cyber Troopers PMX, rakyat melabel anda semua dengan perkataan-perkataan yang saya sendiri malu mau cakap. Sebab bila tengok PMX pun tersalah konsep, Cyber Troopers di belakang PMX pun menegakkan benang yang basah, menyambung lagi kesilapan itu. Bila kita baca komen rakyat dalam media sosial, saya perlu mengakui saya terkejut. Sayang, kehebatan PMX dan pasukan medianya sebenarnya tidak boleh ditandingi oleh Perikatan Nasional, oleh mana-mana parti politik, tidak kiralah di dalam kerajaan ataupun pembangkang. Tetapi ini kali pertama dalam arus media sosial, media alternatif. Oh my God, PMX dan pasukan media propagandanya tersasar jauh. Terma ini sangat penting ya, kerana terma ini 34 juta rakyat tahu. Jadi kalau pasukan penasihat ekonomi PMX cakap itu hanya kesalahan terma, dalam serangan pihak pembangkang, terma dan perincian konsep pun lain daripada yang lain apa yang pernah dibentangkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Orang yang paling awal mengajar kita tentang konsep GST dan SST adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Keuangan. Sampai ada satu demonstrasi jalan raya besar-besaran anti cukai GST. Mansuhkan cukai GST. Kita rakyat jadi cerdik untuk mengetahui terma cukai GST itu apa dan terma cukai SST itu apa. Ia adalah hasil didikan ilmu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ironinya, paradoksnya adalah yang menjadi viral skandal tersalah terma ini, rakyat yang sudah dikasih pandai oleh Datuk Seri Anwar, pening-pening lalat. Dulu PMX kata GST itu adalah Good and Services Tax. Tiba-tiba hari ini General Services Tax. Akhirnya pembangkang cakap PMX ni bebal. Pembangkang yang kata. Sampai saya pun malu sudah macam, Astaghfirullahalazim, what happened to our Prime Minister? Lepas tu, tambah parah lagi cukai SST. Cukai SST adalah barangan import. Jadi rakyat yang hari-hari bayar cukai SST, yang tak beli barangan import pun kena cukai, dah kenapa? Itu timbul betapa pentingnya terma itu tidak boleh salah pakcik-makcik Oto Arum. Kerana terma ini dari segi perundangan, ia tidak boleh ditukar ikut suka hati perasaan atau ikut suka hati mulut kita atau ikut selera politik kita.
Sebab itu PMX yang mendapat kesan buruk. Inilah yang dinamakan era kerajaan serba tahu sudah tamat. Ini adalah era rakyat semua serba tahu. Dan amat berbahaya kedudukan seorang Perdana Menteri yang selama ini dianggap cerdik pandai, tiba-tiba dia tersilap sekali dilabel sebagai bebal oleh pembangkang. Jadi saya bersimpati dengan keadaan PMX yang dihina, dimaki hamun sebagai Perdana Menteri bebal, bengap. Sebab itu kita bahaskan perkara ini. PMX tidak boleh lari daripada kesilapan terma ini. If you say, never mind lah, akan selesai. The problem is, rakyat dah tak pandang PMX. Dah tak pandang kerajaan madani tau. Walaupunlah pencapaian demi pencapaian dibentangkan, now yang mendapat winning points sepanjang bulan ini adalah pembangkang. Dan rakyat yang atas pagar, ini paling bahaya. Saya ingin terus terang. Dari segi sentimen ekonomi politik, rakyat atas pagar berpuluh-puluh juta orang ya untuk makluman pasukan PMX. Bila rakyat atas pagar nampak PMX tersalah terma, General Services Tax itu adalah GST, SST itu adalah cukai barangan import, rakyat atas pagar terus jam. Anda semua boleh baca komen rakyat atas pagar dalam media sosial. Dan itu kali pertama saya melihat rakyat atas pagar, pengundi atas pagar yang sangat ramai mengkritik dan memaki hamun PMX sebagai PM yang kurang cerdik dan Menteri Keuangan yang dianggap menipu tentang cukai GST dan SST. Kita sebagai penyokong kerajaan PMX, kerajaan madani, kita pun ikut sekali jam. Sebab memang jelas PMX tergelincir, terkucil dan tersalah terma. Jadi kita di sini sebagai penyokong kerajaan PMX, sebagai penyokong kerajaan madani, you like it or not, this is a big disaster untuk reputasi dan kredibiliti PMX selaku Menteri Keuangan. Perspektif lain yang menjadi perbahasan, kenapa tiba-tiba PMX panik dan lost control dalam syarahan cukai GST dan cukai SST yang dia tidak pernah gagal untuk memperincikan terma-terma sistem percukaian. Kita perlu flashback bahawa kehebatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, dialah yang mengajar kita tentang apakah itu cukai GST dan cukai SST di zaman Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Menteri Keuangan dan menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita semua tidak akan pandai macam begini. Tetapi sangat mengejutkan, orang yang mengajar kita sendiri tiba-tiba dia sendiri terlupa apa yang dia ajar. Jadi apa yang kita mahu sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Apa masalah Yang Amat Berhormat selama berkuasa di Putrajaya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang sangat-sangat hebat?
What is your problem, my beloved Prime Minister? Tersasul tentang terma GST dan SST ni, ini bukan tersasul sedikit, Yang Amat Berhormat. Ini tersasul sangat besar sampai cyber-troopers Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun ikut biol sekali, diketawakan oleh rakyat Malaysia. Jadi untuk tidak membincangkan perkara ni, tutuplah mulut. Tak, Datuk Seri. Tidak ada mulut di atas muka bumi Allah ni boleh ditutup. Semua rakyat sedang bising ni pasal tersalah terma cukai GST dan SST. Mulut ni, kau nak suruh rakyat diamlah. Yang salah tu salah lah, yang sedang berlaku. Masalahnya sekarang, mulut rakyat terbuka semua hari ni. Jadi kalau kita penyokong kerajaan PMX, Kerajaan Madani, mana ada orang bising? Buka TikTok, semua orang marah PMX, tersalah GST, iaitu General Services Tax. Buka lagi Facebook, YouTube, pasal isu SST, tersalah konsep sebagai cukai barangan import. Sedangkan SST adalah Sales and Services Tax. Barangan tempatan pun kena cukai. Perkhidmatan dalam negara kena cukai. Jadi apa yang kita mahu sampaikan, rakyat bising, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mereka terkejut, ada Menteri Keuangan tiba-tiba boleh-bolehnya tersalah konsep cukai GST dan SST. Jadi saya sekarang tak tahu macam mana nak mempertahankan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Macam mana kami nak jilat ni? Barang yang terang-terang salah. Kami pun nak membantu Datuk Seri dengan satu perkara sajalah. Syabas dan tahniah Datuk Seri kerana tidak mahu melaksanakan semula cukai GST. Jutaan terima kasih kepada Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar, Kerajaan Pakatan Harapan memansuhkan cukai GST 6% selepas Datuk Seri Najib tumbang PRU14. Memang kami rakyat ni lebih suka dengan cukai SST. Ini sajalah yang saya mampu pertahankan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang dua masalah terma, masalah konsep yang sangat besar tu, amat sukar untuk kami pertahankan Datuk Seri. Amat sukar. Dia macam, oh my God, macam mana mau jawab isu ni? Tapi satu kesilapan pembangkang yang cukup mengerikan, pembangkang mahu melaksanakan cukai GST semula. Kalau beginilah cara Perikatan Nasional berkempen, kembalikan cukai GST, rakyat tidak akan undi anda pada PRU16. Nampak tak macam mana saya ajar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berperang pasal isu cukai, isu GST? Takkan kena saya ajar benda ni. Perikatan Nasional, dia nak kembalikan cukai GST. 34 juta rakyat rindukan cukai GST. Biar betul kamu ni. Kamu ingatkan dulu-dulu zaman bosku, 6% cukai GST. Tak cukup makan kita. Maggi tu pun jadi double dia punya harga. Pampers, susu anak-anak jadi double. Nah, ini adalah masalah. Kalau kita mahu perluaskan kita punya perspektif perbahasan, ya, PMX
memang kredibilitinya terjejas dan tidak dipercayai oleh majoriti rakyat kerana dianggap menipu tentang konsep cukai GST dan SST yang agak terang-terangan salah. Perikatan Nasional juga buat satu damage politik yang agak membunuh diri. Aku agak terkejut ya sebagai political scientist yang pakar dalam ekonomi politik. Siapalah yang nasihatkan pembangkang ni untuk melobi mengembalikan cukai GST? Kau tahu tak rakyat dekat bawah tu lebih suka dengan cukai SST? Rakyat tak suka dengan cukai GST. Sebab tu kerajaan Najib yang sangat kuat tu pun, yang sangat popular, boleh tumbang PRU14. Apapunlah, saya ingin memberi nasihat kepada kedua-dua pasukan ya. Pertama, untuk pasukan PMX, hentikan untuk menegakkan benang yang basah, terutamanya saya kesian tengok cyber troopers dalam PKR habis korang dimaki hamun oleh rakyat weh. Tak pernah korang kena maki seteruk ini. Tolonglah mengaku silap, perbetulkan balik terma cukai GST itu bukan General Services Tax ya, itu Goods and Services Tax. It's very clear cut. Ya, tidak boleh diperbahaskan lagi ya, tidak boleh dipertahankan lagi General Services Tax tu. Yang SST itu pun tolonglah perbetulkan ya, pasukan media dan titik-titik ekonomi kerajaan PMX. SST itu bukan cukai barangan import, itu adalah Sales and Services Tax. Sebab kami ni yang bayar hari-hari. Untuk Perikatan Nasional, termasuk Parti Muda, saya pun terkejut. Dia marah, SST ni tidak bagus, GST lebih bagus. Yang paling win lah Parti MCA. Kembalikan cukai GST. MCA ni kan parti komponen Kerajaan Madani. Kau keluar je lah daripada Kerajaan Madani tu. Kalau kau tak suka Anwar Ibrahim buat cukai SST, Perikatan Nasional dengan Parti Muda ni hebat sebenarnya, tapi taklah aku faham. Kau tak nampak ke pengasas cukai GST 6% sudah jadi gila dalam penjara Kajang? Muhyiddin nak ikut Datuk Seri Najib ke dalam penjara Kajang? Dalam kes ini, PMX dan Kerajaan Madani betul untuk melaksanakan cukai SST dan memperluaskan penguatkuasaan cukai SST. Cuma kesilapan PMX yang dia masih tidak boleh tutup kelompongannya adalah tersalah terma sampai dianggap menipu 34 juta rakyat yang cerdik pandai. Jadi ingat ya, kerajaan PMX, Kerajaan Madani, saya bagi free konsultan politik. Seseorang Perdana Menteri dan sebuah kerajaan perlu berhati-hati bila buka mulut. Di zaman rakyat, semuanya cerdik pandai dan genius ni, Datuk Seri, tak boleh buat kesilapan seperti ini lagi. Kalau rakyat cerdik pandai yang dicakap bengong, bengap, tolol, tolong hati-hati Datuk Seri. Rakyat hari-hari bayar cukai. Rakyat memang berani untuk mengkritik mana-mana Perdana Menteri atau mana-mana kerajaan yang tergelincir dan terkucil bila buka mulut. Lepas tu, untuk makluman Datuk Seri, yang rakyat sedikit kecewa tu, Datuk Seri kata kena buat kursus. Ya, Amat Berhormat Perdana Menteri, saya mencadangkan tinting-tinting ekonomi untuk buat kursus beramai-ramai kerana rakyat mengamuk sekarang ni. Lepas tu terkeluar daripada mulut seorang pemimpin tertinggi negara, rakyat tu bebal. Saya malu baca komen-komen tu yang menghentam PMX. Astaghfirullahalazim.
Ini kali pertama PMX dibebalkan oleh rakyat ya. Tak pernah saya nampak PMX dibebalkan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, susahlah saya nak kata Datuk Seri sampai dilabel sebagai PM terbebal oleh pembangkang. Jadi macam mana kita nak backup? Ya Allah, ya Tuhan. Dia beginilah. Kita semua ialah kena rajin membaca buku. Astagfirullahalazim. Fenomena ini tidak pernah berlaku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu dia agak lain daripada yang lainnya. Biasanya Perdana Menteri sebelum ni macam Datuk Seri Najib, Tan Sri Mahidin, Tun M, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilabel sebagai PM kurang cerdik oleh rakyat. Tiba-tiba muncul pula watak baru yang tidak disangka-sangka oleh semua orang. Sama ke juga? Jadi kita pun sebagai penyokong, how to backup you? Jadi ini kali pertama dari segi pemikiran 34 juta rakyat, bolehlah sudah tukar Perdana Menteri, tukar Menteri Keuangan. Hanya kerana terkucil, tersalah konseptual. GST itu adalah General Services Tax. Lepas tu rakyat respon begini, Datuk Seri. Memang rakyat hempuk kepala. Lepas tu ditambah lagi masalah SST adalah cukai barangan import. Lagilah rakyat hempuk kepala. Sebab kita semua tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat bijak. Dia adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang lebih bijak berbanding dengan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sebelum ini. Tiba-tiba PMX terkucil. Kita pun macam, oh my God, what happened to you? Jadi how to control the damage? Just send a public apology, admit your mistake, and do some correction about what is GST and what is SST. Saya tidak perlu mengajar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari segi prosedur dan SOP seorang Perdana Menteri di Putrajaya bila terkantoi depan rakyatnya tersalah pembentangan dasar dan polisi awam, khususnya dalam cukai GST dan SST yang sangat popular ini. It is a right move to send a public apology. If not, perkara ini akan dragged by opposition untuk menghentam PMX setelah PMX memberi bola tanggung yang cukup tinggi untuk diserang oleh pembangkang. Jadi kalau PMX tidak mahu send a public apology to all rakyat yang cerdik pandai tentang cukai GST dan SST, rakyat akan makin marah dengan kerajaan Madani, for your information. Dan rakyat akan send a signal, oh my God, it's time to resign. So how we defend you if majority rakyat pengundi atas pagar, oh my God, ini adalah bala dan malapetaka baru kepada rakyat. We hire a new Prime Minister, a new Finance Minister that didn't know what is GST and what is SST. So how I can help you, Datuk Seri? This is the best remedy. Send a public apology. PMX tidak rugi apa-apa bersama pasukannya di Putrajaya jika memohon maaf secara terbuka dan mengakui kesilapan terma-terma GST
dan SST yang tersalah konseptual itu, kerajaan PMX dan kerajaan Madani boleh meminimumkan damage politik ini dalam menghadapi PRU16. Lagi satu, rakyat sekarang buat public complaints pasal harga minyak petrol RON 95 akan dinaikkan dan dimasukkan subsidi. Saya ingin terus terang, sudahlah, terma GST dan SST itu tersalah, terpacul daripada mulut PMX, salah konsep. Ditambah lagi dengan pengumuman terbaru hari ini, okey, kita tetap akan menaikkan petrol RON 95. Saya pun sebagai penganalisis politik bebas, what is this? Saya tidak tahu adakah ini rancangan PMX untuk menghancurkan diri sendiri atau menghancurkan kerajaannya sendiri depan 34 juta rakyat, atau mengundang caci maki hamun dan kemarahan rakyat. Saya perlukan jawapan daripada penasihat-penasihat PMX di Putrajaya. Adakah semua isu-isu terkini untuk bulan Jun adalah rancangan PMX untuk tumbang PRU16 bersama kerajaan Madani? Let me know. Kerana saya ingin terus terang, rakyat Malaysia perlu bersedia, kita akan ada Perdana Menteri yang baru di Putrajaya. Bila kita baca keluhan-keluhan rakyat Marhain, saya ingin terus terang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan terbaik dunia di Putrajaya, rakyat sangat marah di luar sana, Datuk Seri. Saya tidak pernah menyampaikan data terkini. Saya perlu sampaikan data. Hari ini PMX dan pasukannya overconfident. Okey, rasionalisasi subsidi untuk petrol RON 95 kita buat juga. Saya ingin katakan rating populariti PMX di tahap yang sangat-sangat membimbangkan. I'm very concerned about your reputation, kerana PMX antara elit politik dan veteran politician dalam Malaysia yang cukup terkenal, menjanjikan harga minyak petrol RM1 1 liter. Jadi kalau PMX bagi bola tanggung lagi kepada pembangkang menaikkan harga petrol RON 95 bulan ini atau bulan Julai, ini adalah langkah ekonomi yang saya kira PMX checkmate. Jadi belum selesai kesilapan terma GST itu, General Services Tax. Belum selesai isu yang pembangkang bangkitkan, SST adalah cukai barangan import yang tersalah definisi oleh Finance Minister. Now, ditambah lagi dengan masalah baru. Harga petrol RON 95 dinaikkan dalam Malaysia. How to defend you? Sedangkan PMX pernah berjanji jika beliau menjadi Perdana Menteri akan turunkan harga minyak petrol. Saya secara
objektif dan rasional sebagai graduan master dalam bidang sains politik CGPA 3.97. Jika kerajaan PMX mahu menghancurkan kerajaannya sendiri dengan menaikkan harga minyak petrol RON 95, saya ingin terus terang secara prospek kerajaan PMX boleh tumbang dan kalah secara mengejut PRU 16. Dan saya jangkakan jumlah kerusi parlimen untuk PMX akan berkurangan 2 kali ganda. Kami yang mempunyai kepakaran khusus untuk mengkaji sentimen politik dalam kalangan berpuluh-puluh juta rakyat dalam Malaysia, sememangnya majoriti rakyat tidak suka dengan harga petrol yang sangat mahal. Dalam keadaan PMX pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak petrol RM1 1 liter dalam Malaysia. Jadi jika PMX fikir ini adalah dasar ekonomi yang boleh membantu kerajaan Madani menang PRU 16, saya ingin membocorkan rahsia sulit. PMX dan kerajaan Madani berisiko untuk kalah dan tumbang PRU 16. Amat merisaukan dan membimbangkan jika dasar-dasar dan polisi ini dibentangkan oleh PMX dengan cara yang tidak difahami oleh rakyat dan rakyat pun tidak didengar suaranya, maka PMX dan kerajaan Madani berisiko untuk kalah dan tumbang PRU 16 jika harga minyak petrol RON 95 dinaikkan. Amat berbahaya. So I wish good luck to our beloved Prime Minister. Jika dinaikkan harga minyak petrol RON 95, ini adalah bola tanggung untuk pembangkang menang PRU 16. Yes. Ini kali pertama saya menyampaikan perkara ini secara terbuka dan saya tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedang menonton video eksklusif ini. Membuat dasar dan polisi yang tidak berpihak kepada rakyat adalah membahayakan kedudukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan Madani pada PRU 16. Amat berbahaya. Sama ada PMX yang memerangkap dirinya sendiri atau PMX merasakan dia sudah berjaya menjadi Perdana Menteri, he don't care dia akan tumbang PRU 16 sehingga dasar-dasar ini membangkitkan kemarahan rakyat. Kalau itu game PMX, maka saya kira PMX mungkin sudah bersiap sedia untuk tumbang PRU 16. Sememangnya kita mengetahui misi besar Datuk Seri Anwar adalah menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Dan dia telah berjaya mencapai misi ini dengan cukup hebat.
Dan jika ini revenge Datuk Seri Anwar untuk buat comeback dengan menguatkuasakan dasar-dasar dan polisi yang bercanggah dengan janji-janjinya sebelum ini, sehingga tidak memikirkan dia hilang kuasa dan jawatan pada PRU 16, saya kira ini adalah game baru dan game yang cukup menarik dioperasikan oleh PMX di Putrajaya. So, kita akan melihat bagaimana PMX mencatur kuasa di Putrajaya. Adakah PMX mahu menjadi Perdana Menteri dua penggal di Putrajaya, atau PMX merancang untuk menumbangkan dirinya sendiri pada PRU 16 dengan sengaja membuat dasar dan polisi yang membangkitkan kemarahan rakyat. Sebagai konklusi, ini adalah update tentang status quo kedudukan PMX dan Kerajaan Madani di Putrajaya. Anda semua boleh bersetuju dan tidak bersetuju, kerana ini adalah open discussion dalam sebuah negara demokrasi. PMX dalam kedudukan yang sangat bahaya. Jika terus out of touch bersama Kerajaan Madani dalam percaturan kuasa Malaysia. Isu GST itu, General Services Tax, telah mencalar imej dan reputasi Datuk Seri Anwar selaku Menteri Kewangan. Dan isu SST sebagai cukai barangan import yang tersalah. Konsep juga meranapkan keseluruhan pencapaian dan kehebatan PMX dan Kerajaan Madani hari ini di Putrajaya. PMX selaku Minister of Finance turut memberi signal tidak lama lagi kenaikan harga minyak petrol RON 95. Selepas PMX kalah dalam kes jenayah dan kes sivil Yusof Rauder, setiap hari rakyat agak terkejut dengan prestasi PMX dan Kerajaan Madani yang sangat-sangat mengejutkan. Saya amat yakin dan percaya PMX cukup terbuka untuk mendengar data-data terkini yang mana saya perlu mengeluarkan satu premis baru. PMX dan Kerajaan Madani berisiko untuk kalah dan tumbang PRU 16. Pilihan di tangan PMX, mahu memperbaiki imej dan kredibilitinya serta popularitinya di Putrajaya, atau terus merancang untuk menghancurkan diri sendiri di Putrajaya, itu adalah pilihan PMX. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.